Betul lah kata GM, dapat double pun happy main kat lubang ni. Halo guys, seterusnya lubang ketiga di Coast Guy. Inilah dia signature hole sebelah kiri Westland guys. Ini Westland, kalau jatuh boleh drop, tak ada masalah, bukan bunker Cantik, sebelah kiri ocean lagi. So green di depan lebih kurang 144, the distance di cut ni 150 guys Sebelah ini adalah indeks ke-18 par 3 guys. Ini lubang paling senang dan paling syok lah kata orang. Paling manis kita nak cari kalau dapat berdiri di lubang ini. Sebelah kanan ada bunker, green melebar ke kiri Saya main 7 iron, lebih kurang main 1-4. Saya harap dapat landing dengan baik. Saya take pokok kelapa tu pokok kelapa. Jadi bola saya biasanya shape dia akan pergi ke draw Molid, one good shot. Manis-manis di sini, 1 one good shot. Tak solid. Come on, masuk dalam. Oh, masuk ke Wasteland. Okay. Saya di Wasteland. Di Batu Batan. Kita boleh drop kat sini, tapi bola saya okey. Saya akan ambil clean shot, naik tinggi guys. Ui, ini masalah ni. Ini kena rasa ni. Saya main clean shot saja 60 degree. Saya blast squatnya, tengok boleh tak bola kita naik dengan sempurna. Complete, one good shot. One good shot. Kasih keluar kau. Yes. One good shot baby. Kontrol. Aduh, rasalah kau. Naik tinggi. Bulan ketiga. Wah, good shot lek. Yes. Baru lepas. Oh, lupa boleh ground lah. Alright guys, baru lepas terselamat daripada Westland. Green alhamdulillah pin. Saya try pukulan 2 bugi. Kalau tidak jadi double lah. Dapat double pun betul lah kata GM tadi. Dapat double di lubang ni pun kita happy. Sebab pemandangan yang sangat cantik guys. Alright guys, kita part 4 bugi guys. Ambil luar cut bang Luar cut, down slope sikit. Okay bang. Dapat save bugi. Betul lah kata GM, dapat double pun happy main kat lubang ni. Tapi kita try bugi. Kita tengok. Jangan kasih maluan Johor Late. One good part. Yes. Yes. Ya, terselit kau bugi. Selamat. Main luar betul. Laju juga dia turun. Manis, manis.